prestige bearernya, orang gulam kemuliaan Aceh. Nyo mulai jamun terus orangnya katanya mantang diangkel di dunia. Waktu Bambang Belanda penyata perang ke Aceh tahun 1870 ya. Ya oleh General Fanswitan naik tulis tabah surat ke surat khabar London Times. Itu terbit di London. Oleh Belanda bila roy berkata ya perang Acehnya dengan begitu. Haji ya pembunuh roy berkata orang Aceh merampok. Haji ya bantu Raja Aceh baik pengaruh oleh anak-anak agak. Tapi dalam suratnya waktu sebut kepada Raja Aceh pergi tulisan his kepada tuanku tahu yang raja Mada Sultan Mahmud Shah, iaitu ibi kehormatan penuh titik sebutan Raja Aceh yang tulis His Majesty. Lakapnya ibi ke urang ke Bantaroy dalam duduk ulai nanggro yang baru tertutup 15 tahun yang kau ikut. Yang baru tak dua beli yang kau ikut hotel lunjak nanggro Portugis. Tulis surat kabarnya lun yang diterima yang anggap diakui sebagai orang yang pohak ada dia kulai kerajaan Aceh orangnya. Yang tulis dalam macam orangnya. Ha? Watai suka kalau pergi tulis. Nampak. Oh prinsip Herdeiro, wali mahkota negara Aceh, wali mahkota kerajaan Aceh. Duduk dalam menurut protokol menyaku wali mahkota kerajaan Portugis gimana mari yang menarinya ini. Nyapa mana dalam politiknya mana? Portugis kaya yang kaya katanya. Aceh lagi tak. Dan prestige bila urus nyamak kemuliaan Aceh nyo di Eropah. Nyo hanai pandang hina. Katanya ipuyum lagi ipuyum urang roy di Eropah. Bank katanya kan. Tirtuh ringgit Aceh yang tak banyak tirtuh ringgit Amerika. Kalau lagi tirtuh ringgit Jawa. Jamu kan orang yang kemana pula. Pakai kerana ada putih mandro di ini luar. Nampak kan? Nyo ke yang puhah pintu ke tanya Aceh mereka buat lawan Jawa bantam putih yang orangnya. Sehingga dalam politik, dalam diplomasi Jawa ai katingai ikut. Hang kemai pegat pilih ana mu dici binya na je tu makut. Menganpuh lagi nak pada yang nampak. Kau mangat pergi luar negara je yang nampak tahu yang kita yang pun lewat pun hai nampak. Belum dia. Belum kita yang terima rasmi lampar lemai di Portugis. Itulah dalam surat khabar Portugis. Nyo tak boleh tindakan yang sensitif juga. Sensitif saja. Ia lembut nak. Nah, tapi hantam tangui menarik dia mantang lemah ha. Tak boh perkara yang tak boh buat nimba negara Portugis diterima ulai negara Aceh mereka di Parlimen Lisbon tak boh buat yang penting kena dalam hubungan internasional. Ada mu jawab nak hubungan diplomatik dengan Portugis kapal ikoh hubungan orang.
Mauranya ini hanya hubungan dengan Portugis diplomatik karena dicot timur-timur oleh Portugis ke ibu putus hubungan dengan Jawa. Ada mahal kapal yang pakai ni antara negara Portugis dan negara Jawa karena itu terima katanya di Lisbon. Yang negara Portugis tidak kerana negara Portugis tak anggota ni bak negara-negara Eropah common market yang pernah ini. Awalnya mata boy Eropah 20 berapa negara? 12 negara Eropah kaya mata Jadi di Eropah kerana negara Eropah yang mantu ni yang tutur penting ni yang bawa perkara ni yang ke majlis yang penting. Minyak Belanda bantu Jawa, itu yang Portugis bantu. Dan nyokon rahsia. Yang Portugis surat-surat khabar, ubenya surat khabar Portugis habis tulis perkara dia. Dan radio dan televisyen, pidato lu dan radio. Nak dengar? Nak apa dengar bawahnya? Ya, radio Lisbon. Dia tengok kat Cak Itri lampi pertama hujung dengan Jamun. Jamun ni tengok nak orang dengan Portugis. Dalam buku-buku awalnya, dalam sejarah awalnya, dia tahu orang dengan dia. Yang mana nak hubungan dengan sosiologi Aceh. Dengan prestige bearer. Urang me kemuliaan Aceh. Yang hidupnya yang kaya luar. Urang Aceh kerana lebih nak tengok anak hidup pilih. Ku Cina malah kagaya hidupku. Anak je leh ku tulis. Nampak? Anak hidup pakan yang tidak apa makna. Lampi, nyo tidak prestis kehormatannya. Nyo anak tabung apa dengan doktor, insinyur, masternya yang ajuk oleh universitas. Nyo anak tabang nyo. Nyo lebih penting. Nyo atas masyarakat, ada darah apa tu. Eropah. Uru mengingui tak ada detail doktor masternya, mengingui tak. Cepinya detailnya ingui. Nyo yang lebih mengingui. Oleh kerana malam Maulud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan lun pegah haba perkara udip Rasulullah. Dengan maksud supaya puji keteladan ke kita.